Ini cahaya tau. Betul. Hari keempat kita berada di Istanbul, hari kedua berada di Bursa. So hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kami semua. Yes. Kita nak pergi naik gunung. Let's Ulugat go guys. Mountain. Halo say yeah. Sekarang Oh sorry. Sekarang Let's go kawan-kawan. kita on the way nak pergi ke stesen bas lah. Nak naik bas pergi naik ke gunung. So stay tuned for our next destination. Steady kucing lagi. Kasut kita licin guys. Assalamualaikum. How are you? Fine. Ready now. Naik atas lagi ke macam mana? Kau nak check ni. Alright. Lagi smooth. Tadi tak rekod tau. Potong. A few moments later. boleh tunggu lagi, settle lah.
Kita tengah berehat di bawah cahaya matahari di atas gunung salji. Okay guys, kita punya trip boleh kata yang main core trip lah. Kita naik Saji dah sampai. Kita naik dari pukul 10. Sekarang dah pukul 12.40. 2 jam lebih juga lah, 2 jam lebih. 3 jam oh. Dah kat 3 jam. Cuaca Alhamdulillah lah, rezeki kita ini hari. Tak ada ribut, tak ada apa, langit biru. Alhamdulillah lah, rezeki. Sebab semalam ribut sebenarnya. So kita dapat fresh punya snow, agak nipis jugalah. Cantik kat atas ni. And then memang ramai lah main ski ni lagi. Macam biasalah, ais kepal kan. Okay guys, stay tune. Sekejap lagi kita akan turun ke Bursa balik sebelum kita fly ke Istanbul. Try cap. Kau cuba buat je ni. Lepas tu je tu. Air kurang sebab dia kering kot. Silap boleh sedap. Aku rasa dia kering ni. Tapi kalau basah sikit sedap lah. Dia kering ni. Okay, 1, 2, 3. Oh! Okay. Style. Ni mulut lagi. Mi aku tidak kita target lah. Harga dia lain Mi kan.
Bukan yang macam bodoh kena mancing. Tapi memang ada. Tengah macam mana? Empat Rabu sampai hari Ahad. 5 hari kelima. Hari kelima. So hari ini plan kita nak jalan-jalan di sekitar Istanbul. Tengoklah mana planner nak bawa kita. So stay tuned guys for today's vlog. Alright, let's enjoy.
sampai. Kita dah sampai dekat Sultan Ahmed. Dia Blue Mosque di sana, okey. So kita nak jalan-jalan musim-musim, makan angin. Tengok cuaca, suasana kat sini macam mana. Asal dia kau pernah tengok tak Rom yang lumba kuda? Pernah? Yang duduk belakang tu ada dua kuda depan kan? Betul. Ni pasal dia ni dulu stadium. Ini stadium. Nampak ada dua tiang tu. Faham. Macam pusingan dia ke apa tak? Tak tahu lah. Yang ni baru lah. Ni Osmania. Yang tu lama dia tu. Kita jalan sana lah. Baik. Yang ni tempat ambil semayang ke tempat minum? Tempat minum macam ni. Minum. Macam air biasa. Dia macam kat KCC tu. Dia ada? Ada? Tapi yang wah, siut taman kat sini. Nampak orang lepak-lepak, santai, bercinta, bercintun. Sekarang kita akan menuju ke Hagia Sophia kat depan ni. Tu guys, tapi ada construction sikit guys. Mungkin dia nak tambah lagi sebahagian lagi daripada bangunan Hagia Sophia ni. Sini memang tempat turis lah. Nampak ramai belanja masing datang sini yang dibawa oleh turis guide. Ini agak ramai juga orang. So ini Hagia Sophia. Asal dia sebelum masa ni sebenarnya gereja lah sebelum Osmania tawan. Dia gereja, asal dia gereja lah. Rasa gereja kuat masa zaman Byzantine. Lepas tu bila tawan dijadikan masjid. And then lepas Osmania jatuh tahun 1923 dia terus jadi museum. Sampai tahun 2020 dia buka balik untuk masjid lah. So untuk orang Islam boleh waktu sembahyang boleh masuk ke tepi tu belah kiri, and then untuk turis dia akan naik dekat atas, level atas. Tapi kena beli tiket lah di belakang, lebih kurang 1 lebih tak silap untuk naik. So kat dalam nanti kita nampak elemen-elemen Byzantine, gereja, tapi dia ada part nampak gereja ataupun salib tu dia akan letak kain putih kan kat dalam lah. So nanti kita try cuba ini lah, kalau kita sempat asal try masuk dalam. Guys, kembali lagi kita. Sekarang kita dekat Masjid Biru, Mosque Blue Blue Mosque. Sini guys, ada tempat duduk sambil menikmati Masjid Biru atau Blue Mosque di situ. Agak okey, menarik. Nyonyok. Nyonyok. Dia pun nak teruk sangat ayat dia nyonyok. Dia awak ni yang nyonyok lah. Tu panggil ayam. Tu. Bapak kucing panggil tu betul. Ayam panggil kucing. Ayam lain datang kan, kita orang pula nak tengok. Ni ada penutup tu. Blue Mosque ataupun orang panggil Masjid Biru. Ada satu lagi nama lah, nama tak silap masjid, tak ingat lah nama apa, Sulaimania ke apa tu. Tapi sebenarnya bukan dekat Grand Bazaar. Apalah, kita pakai nama Masjid Biru lah, senang. Blue Mosque. Dia sebab orang panggil Blue Mosque ni, Masjid Biru dia sebab marble dia kalau perhatikan dia warna biru. Dia agak-agak warna-warna biru cair sikit marble dia tu.
And then of course lah paling terang dia beli kubah lah. Tapi kubah dia ni sebenarnya pun colour dekat Grand Bazaar pun lebih kurang juga colour macam ni. Semalam yang kita pergi dekat apa tu, masjid terbesar dekat Asia tu pun biru juga. So yang ni diorang katakan dipanggil masjid biru tu sebab marble dia warna biru lah. So kita berhati warna biru lah. Kalau salah kecam je lah. Okey, letak kasut kena pegang. Sampai dah dalam. So kita letak kasut dulu. Jadi kita ambil balik, okey? Mana tempat solat? Gambar benda dia tengok apa kat tu? Ada daripada Egypt. Dari Egypt? Egypt bagi dekat ini, so dia tekalkan bulan kat sini. Dia ada nama, yang ni Theodosius Obelisk nama dia. So yang ni dia kata penting masa zaman zaman Rom dengan Byzantine. Lepas tu yang ini Theodor ni dia ambil daripada Temple of Amun-Ra kat Luxor, Egypt. Luxor Egypt dia bawa ke sini masa 15 century. Okey, lepas tu masa tu zaman Emperor Theodosius I bawa masa 4th century. Tempat macam pacak lah, pacak something lah, monumen dia. Lepas tu sebelah ni Serpent Column. Ni Serpent Column warna hijau nama dia. Dia bina 5 century. Lepas tu untuk Temple of Apollo dengan Delphi dia bawa kat sini. Broken masa zaman Osmaniyah lagi dah broken. Dah rosak. Dia tak kotak tinggi lagi. Tapi dia dah broken. Dia kita tengok. Nampak macam pecah sikit lah. Satu kolom. Di zaman Osmaniyah dia dah pecah. Ni ada cream cheese, sini ada Nutella. Ni bukan Nutella, ni roti macam bagel. Yang ini semi. Ya apa kau isi ni? Oh, sini. Ni ada menu. Yo yang di satu lighter boleh? Yang ini memang lawa lah yang. Saya ada tulis Istanbul lagi. Ambil je lah. Ambil je. Untuk fikir-fikir. Kat sini boleh kosong-kosongkan. Apa khabar? Baik-baik. Selamat Hari Raya. Belum raya lagi. Malaysia. Malaysia polis.
Ini batu. Untuk hilang stres. Guys, siapa yang nanti datang ke sini area Sultan Ahmed Hagia Sophia kalau nak cari dessert ke apa kan, bolehlah datang kedai ni, Turkish Delight Saffron Spice. Okay, dia pandai cakap Melayu lah. So, senang lah nak beli, nak tanya dia apa-apa untuk seniaga. Aku tengok anjing kat sini. Ya Allah, itu lah. Sabun. Ha. Dah makan dah? Ada orang ambil breakfast lah. Makan tadi tu. Hagia Sophia dengan rumah. Tapi harga boleh hari je. Yelah. Harga keras. Kerah gila. Habis tu kau tengok penyambut dia. Yeah. Pakai coat. Tapi lawa lah tahu. Yang ada sekali tu dah planning memang nak pergi sini. Breakfast. Tak payah. Kita orang review harga. Untuk view okey lah. Tapi sedap. Burung tu kan. Balik tu ikan. Balik tu Ikan. ikan lah nama tu. Ikan dia yang jahat. Memang kalau datang sini tak try, tak payah, baliklah balik.
Balik lah. Oh, takut dia kecam sekarang. Takut dia macam aku tadi. Tak lain macam kau kecam lah. Nak kena kecam lah. Hapsi var isterler benim. Evet, 500 lira abi. Muka anda mana Mega mana? Tak kena set tu. Tak sebab saya tengok aku dia. Itulah kau yang bunyi لا شوفي انا اتابع bunyi tangan ni. Ada ingat aku lah. Aku kena cincin sini bang. Sini. Sini.